Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita langsung saja bacakan tajuk videonya adalah kok bisa kedai Aceh kuasai Malaysia hingga minimarket lokal ketar-ketir kalah saing. Waduh geng, ini beberapa orang Melayu mungkin ya, dalam sudut pandang saya geng, beberapa orang Melayu mereka mungkin tidak mempermasalahkan tentang orang Aceh yang banyak kuasai Malaysia geng, tapi mereka banyak yang mempermasalahkan ketika orang Bangladesh yang menguasai Malaysia geng. Betul ke tak? Kalau betul bagi komen kat bawah, kalau saya silap bagi juga komen kat bawah biar kita sama-sama belajar geng ya. Oke, langsung aja kita simak cuplikan videonya. Sebelum itu, bagi orang yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang semua padamkan dulu subscribe-nya geng. Tolong jangan pilih-pilih untuk subscribe karena subscribe itu percuma saja. Oke, langsung aja yuk kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Tak sekarang ni kedai Aceh tiba-tiba macam cendawan lepas hujan. Sekejap je dah ada satu kat setiap lorong. Waduh. Macam mana kedai kecil macam ni boleh lawan pasaraya besar? Siap. Dipegang orang Aceh. Betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit. Okey. Bangunan haram kedai Aceh di bawah jalan. Barang ni bukan barang Malaysia baik. Ini barang daripada negara diorang tau. Wow. Jika di Indonesia ada warung Madura yang membuat minimarket sekelas Alfamart ketar-ketir, Betul. maka di Malaysia ada kedai Aceh milik warga Aceh Waduh. yang membuat minimarket warga Melayu Malaysia kejang-kejang karena kalah saing. Wow. Warga Aceh memang dikenal memiliki semangat wirausaha dan jiwa dagang yang kuat. Benar. Mereka memiliki reputasi sebagai pedagang yang ulet dan gigih, Betul. serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga membuat warga tempatan Malaysia kalah saing dan ketar-ketir dalam menghadapi perantau dari Aceh yang sangat hebat dalam berdagang. Wow. Perasan tak sekarang ni kedai Aceh tiba-tiba macam cendawan lepas hujan. Sekejap je dah ada satu kat setiap lorong. Macam mereka punya franchise. Mi Wow. goreng ada, Sabun ada. rokok seludup ada, ubat kuat confirm ada. Kadang-kadang rasanya lebih banyak daripada kedai runcit kita sendiri. Wow. Mula-mula nampak okey, semua kata alah, tak kisahlah, dia orang cari rezeki. Betul. Tapi bila tengok kedai tu buka sampai pukul 2 pagi, harga kadang-kadang lebih murah dari harga minyak. Betul. Kita pun mula rasa pelik. Wah. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Bila tengok bukan satu kedai, bukan dua kedai, tapi dah berderit-derit, macam dah jadi satu komuniti. Siapa yang support ni? Siapa yang sponsor sponsor kedai? kedai ni semua? Dan yang paling menghairankan, Kenapa kenapa polis polis pun jarang nampak? Betul. Kadang rasa macam kedai tu punya special pass. Wow. Kita pun jadi confused. Kita ni tuan rumah ke atau penyewa bilik kat negara sendiri? Biar betul siapa sebenarnya yang memerintah pasar malam ni. Kenapa banyak kedai runcit dipegang orang Aceh? Sampaikan gelaran kedai Aceh dah jadi sebati dengan kita. Wow. Sebab nak menunjukkan betapa berkuasanya mereka dalam sektor kedai runcit. Betul. Mereka ni bukan kaum Cina atau India tau, tapi serumpun dengan kita yang bukan warga negara Malaysia. Benar. Pelik tak macam mana mereka boleh buka kedai runcit dan berniaga dengan mudah? Siap berjaya pula tu. Wow. Jangan bagi alasan yang kedai Aceh tu kedai tak berlesen pula. Sebab kedai mereka ni ditubuhkan secara sah mengikut undang-undang. Betul. Kalau betul tak berlesen, kenapa tak diserbu pula? Benar. Setuju tak kalau saya katakan yang Melayu gagal bersaing dari segi ekonomi dengan mana-mana kaum serta gagal menjadi pemegang tampuk pemerintahan negara dengan baik adalah disebabkan orang-orang Melayu ni memang lemah dan bukannya disebabkan faktor kaum Cina menekan orang Melayu. Wow. Sebab pelik macam mana orang Aceh yang satu gen dengan kita ni pun boleh berniaga dengan mudah. Bayangkan kalau kat Malaysia ni ada jutaan warga Aceh. Ya. Mesti mereka dah jadi saingan sengit kaum Cina dalam berniaga kan? Benar. Jadi sekali lagi saya nak tanya, setuju tak kalau saya katakan yang kaum Melayu ni memang kaum yang lemah? Kalau tak setuju, tuliskan dalam ruangan komen sebabnya apa. Bila dengar nama kedai Aceh, ramai yang pelik. Betul. Macam mana kedai kecil macam ni boleh lawan pasaraya besar? Orang ingat kedai kecil macam tu takkan mampu nak bertahan. Lagi pula lawan kedai besar yang ada promo, troli selesa dan penghawa dingin. Ya. Tapi sebalik pandangan macam tu, kedai Aceh buktikan yang diorang boleh. Diorang bukan saja bertahan, tapi siap conquer market kedai runcit dengan cara yang orang tak jangka. Wow. Rahsia kejayaan kedai Aceh sebenarnya senang je. Harga murah, stok cukup dan layanan yang baik dengan pelanggan. Tapi itu bukan saja yang buat diorang berjaya.
Kedai Aceh ada cara tersendiri yang buat pelanggan rasa selesa dan setia walaupun pasaraya besar sibuk tarik perhatian dengan diskaun. Betul. Salah satu strategi kedai Aceh ialah beli barang pukal terus dari pembekal besar. Tak guna orang tengah terus beli banyak-banyak. Bila beli banyak, kos barang jadi lebih murah. Benar. Lebihan stok pula, diorang kongsi dengan kedai Aceh lain kat kawasan sekitar. Kalau satu kedai habis stok, cepat-cepat barang sampai dari kedai lain. Stok sentiasa cukup, pelanggan tak pernah kecewa. Selain tu, kedai Aceh pandai tengok keperluan pelanggan. Diorang tahu pelanggan bukan sekadar nak barang murah tapi nak senang. Benar. Sebab tu kedai Aceh ada servis hantar barang ke rumah. Charge pun murah je, kadang-kadang percuma kalau beli banyak. Pelanggan yang sibuk atau tak larat keluar rumah memang suka servis ni. Satu lagi rahsia ialah sistem hutang kecil-kecilan yang tersusun. Waduh. Kedai Aceh benarkan pelanggan beli barang walaupun tak cukup duit, asalkan bayar sikit-sikit bila mampu. Bukan saja strategi bisnes, tapi juga bina kepercayaan. Bila pelanggan rasa dihargai, diorang akan terus setia. Kedai Aceh pun bijak pilih lokasi. Betul. Kedai dia buka kat tempat strategik, tepi jalan utama atau kawasan yang ramai orang lalu. Waktu operasi pun panjang. Nah, jadi geng, kalau kita cakap kedai Aceh ini, memang mereka ini kayak bukan mencari untung, geng ya. Mereka ini inisiatif ya. Saya sendiri pun orang Aceh ya, merasakan, geng ya. Karena orang Aceh ini berani dia membuat maksudnya memberikan hutang kepada orang-orang yang pelanggannya yang tak cukup uang. Dah, kamu ambil aja dulu barang ini, besoklah kamu bayar. Nah, apalagi kalau kamu mau cicil boleh juga. Nah, itulah strategik dari orang Aceh, geng. Bahkan kedainya ya biasa aja ya, namanya kedai runcit, geng ya. Tapi bisa bertahan, geng ya. Bahkan bisa merasa tersaingi loh, geng. Orang-orang yang punya mall-mall besar ataupun kedai-kedai toko-toko besar merasa tersaingi dengan adanya kedai runcit Aceh. Waduh, macam mana ini, geng? Tak bolehlah kita merasa tersaingi macam ni. Rezeki kan sudah Allah yang atur ya. Oke, lanjut play. Awal pagi tutup lewat malam. Betul. Pelanggan yang nak beli barang last minute pun ada peluang. Betul. Selain tu, kedai Aceh ada juga guna media sosial untuk promosi. Walaupun nampak sederhana, diorang bijak manfaatkan testimoni pelanggan puas hati. Betul. Gambar barang, cerita layanan baik, semua tu tarik lebih ramai pelanggan baru. Kombinasi harga mesra poket, layanan mesra dan servis tambahan buat kedai Aceh jadi pilihan walaupun ada pasaraya besar kat sebelah. Dengan strategi macam ni, kedai Aceh berjaya bukan sebab diorang lawan pasaraya, tapi sebab diorang faham keperluan pelanggan. Kedai Aceh bukan sekadar jual barang, diorang jual kepercayaan, kemudahan dan pengalaman. Itulah kunci kejayaan yang buat kedai Aceh terus bertahan walaupun pesaing nampak lebih besar. Wow. Persatuan Aceh yang luar biasa. Petang tadi, Abang Wan ada pergi kedai Aceh berdekatan dengan rumah Abang Wan lah. Waktu tu, Abang Wan tengok dia punya minyak masak dekat kedai dia memang banyak. So Abang Wan pun macam rasa pelik lah. Takkanlah kedai runcit jual minyak masak sebanyak macam tu. Jadi tergeraklah hati Abang Wan ni nak bertanya dengan staf dia. So staf dia kata minyak masak yang banyak ni bukan hanya kedai dia saja yang jual, tetapi diorang punya sistem akan ada toke-toke kedai runcit lain yang ambil sama-sama dengan diorang direct daripada kilang. Sebab bila kita nak ambil direct daripada kilang, akan ada kuantiti yang telah ditetapkan oleh kilang. Contoh, nak ambil minyak masak daripada kilang kena ambil 2 pallet. So dekat situ, kedai-kedai runcit Aceh yang lain ni, toke-toke dia akan collect. Macam kedai ni mungkin ambil 10 kotak, kedai ni ambil 20 kotak, kedai ni ambil 30 kotak. So diorang bersatu. Jadi dekat situ Abang Wan terfikir, kenapa kita sebagai bangsa Melayu tak boleh menumbuhkan persatuan macam tu? Contoh macam dalam bidang bakery, kita boleh ambil butter direct daripada kilang, kita boleh ambil tepung direct daripada kilang. So dekat situ Abang Wan terfikir, adakah kita sebagai bangsa Melayu ni hanya untuk kaya sendiri sahaja? Sedangkan kalau kita tengok di Johor Bahru, kedai-kedai runcit banyak dikongka oleh orang Aceh ataupun berbangsa Aceh. So dekat situ, apa komen korang? Kita yang salah yang tak bersatu ataupun diorang yang betul sebab bersatu? Cuba komen. Wah, Masya Allah. Aku nak marah ni. Kedai runcit Aceh. Aku kena tipu baik. Aku pergi kedai Aceh. Asal barang jadi duit. Apa ni? Colgate. Bila aku tengok betul-betul balik kan, masa dalam toilet tadi. Ya. Aku tengok barang ni bukan barang Malaysia, ini barang daripada negara diorang tau. Bukan barang Malaysia. Dia bawa masuk sini. Wow. Dia jual dengan harga lebih murah. 50 sen. Kalau tak percaya kan, korang kalau tak percaya lah. Wow, benar. Benar ke ni? Dia ada tulis Colgate China. Wow. Okey. Produksi oleh China. Diimport oleh Indonesia. Jadi aku
keliru sebenarnya. Aku keliru tengok Colgate macam ni, main beli je lah kan. So aku tak, bila aku baca detail apa semua, kenapa dia punya bahasa Indonesia kan. Ya betul. Bangunan haram kedai Aceh di bahu jalan. Deretan bangunan kekal di kiri dan kanan reserve jalan ini didirikan oleh warga asing sebagai tapak tempat perniagaan mereka. Wow. Ini adalah jalan kampung, satu lorong dua hala di Taman Nora Ulu Tiram. Betul. Jalan utama bagi laluan menuju ke beberapa lokasi taman perumahan dan kilang. Laluan di jalan ini akan menjadi lebih sempit bila mana para pelanggan parking kenderaan mereka di hadapan kedai hingga hampir di tengah jalan. Waduh. Saking ketar-ketirnya, mereka sampai mencari-cari kesalahan para perantau Aceh seperti letak toko di pinggir jalan hingga produk yang mereka jual bukan asal Malaysia. Betul. Padahal sudah pasti mereka memiliki izin yang lengkap sesuai dengan aturan di negara Malaysia. Benar. Jika mereka tak memiliki izin, pastinya mereka sudah digulung aparat setempat. Betul sekali, geng. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar. Wow, tak bolehlah korang nak cari kesalahan kami bangsa Aceh, geng ya. Karena Aceh dan Malaysia itu memang sudah terjalin silaturahmi daripada jauh-jauh hari, geng. Tapi kalau korang menyalahkan orang-orang Aceh yang datang ilegal kat Malaysia, nah itu saya pun setuju, geng. Karena tak boleh orang yang datang ilegal ke negara tetangga, geng ya. Dan itu sangat melanggar undang-undang negara tersebut, geng. Tapi kalau korang nak cari-cari kesalahan ya, itu tolong jangan, geng. Karena mereka itu mencari rezeki, geng ya. Kita harus saling menghargai saja, geng. Kalau misalkan kita mau maju, kita buatlah usaha. Apakah usaha itu mirip dengan dia orang ataupun kita buat usaha yang lain gitu, geng. Oke teman-teman, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan satu pesan saya buat korang semua, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, Syafatir. Bye.